Muhammad Azwan bin Azlan. Saya menikahkan engkau dengan Guys, Wan Cez sudah mau kahwin guys. Sekarang ni aku sama geng-geng aku mau pergi ke Bintulu Sarawak sebab dia akan nikah di sana. Tak sabar weh guys, jom. Awal. Siapa drive Engkau lah cepat ni. Dah jom. Nampak ni. Cepatlah. Apa dah yang tunggu dah tu? Tak babe aku. Beg aku je dah. Ya, bisik. Ish. Guys. Bang. Cepat sikit. Takkan. Angkat lah, tolong angkat lah. Ya. Takkan aku nak drive lagi, semua tidur. Tak boleh tolong buka pintu ke? Okay. Bang, kau drive lah. Kereta siapa sekarang ni? Kereta aku. Drive. Aku nak duduk belakang. Cium mengenai liak. Masa ni perjalanan kita dari Puncak Alam ke KLIA mengambil masa 1.5 jam untuk sampai. Wah, gua mau pergi Sarawak. Jumpa korang di sana. Masa ni kita orang ambil masa 2.5 jam untuk sampai ke airport Bintulu. Hei, Black. Sampai je dekat airport, kami terus check in di homestay, siap-siap, segar-segar dan terus ke Jais. Jais, Selangor ke Sarawak? Sarawak. Wih, Wan nak masuk dah. Wan nak masuk dah. Macam nak flip kan? Macam ni nak record guys. Wan nak masuk. So guys, Wan dah nak akad. So mungkin dia tak nampak aku lagi. Tu yang dia tak tegur-tegur aku tu. So biarlah habis akad semua dulu baru aku tegur-tegur dia lah. Habis dia akad, aku plan nak tegur Wan. Tapi jap. Guys, aku happy Panglima Singgah kita sudah kahwin. Hey, Wan. Tanya bro, tanya. Happy. Kenapa? Aku tak ada jemput kau. Kau ikut dari siapa ni? Cakap kau jemput aku. Aku, dorang Ryan. Ada nama kau tak ada kan? Tolong bawa keluar. Kau tak ada? Keluar. Kau tak ada. Kau keluar.